kita nampak di sini, inilah hasil kesudahan kerja semalam. Kerja baik pulih tingkap. Selamat menjalankan aktivitas harian hari ini, dan selamat menonton bersama saya pada pagi ini dalam channel saya, channel Nuin Beti. Beginilah keadaan ataupun kesudahan kerja semalam, dan proses pagi ini kita sedang mengecat semula frame tingkap yang telah kita perbaiki, walaupun ianya tidak sebaik mungkin, namun kita bersyukur kerana kerja kita selesai dijalankan. Okey, jumpa lagi di dalam video short saya, channel Nuin Beti seterusnya. Salam sejahtera dan selamat beraktivitas kepada semua viewers saya sempena perayaan hari Natal ini.